Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa dengan Kak Bina. Okey, hari ni Kak Bina nak buat coklat chip muffin. Okey, pertama sekali kita masukkan susu full cream 2 cawan. Anak saya yang buat ni tahu, jangan heran. Okey, lepas tu telur grade B 2 biji, minyak 1 cawan. Dengan esen vanila Kak Bina ada letak satu penutup dengan gula yang halus tu setengah cawan sahaja. Dengan lemon. Cuma Kak Mina lupa tunjuk ingatkan video tu dah on. Rupanya tak on. Itulah dia. Kalau anak yang ikut campur ni. Okey, semua yang akan tak jadi. Tapi Alhamdulillah insyaAllah nanti akan jadi. Saya guna juga tepung 2 cawan dengan serbuk koko pun 2 cawan. Coklat chip pun Kak Bina guna 2 cawan. Nanti Kak Bina tulis dekat caption dia punya ni supaya senang. Sebab ini anak yang buat, maklumlah anak yang buat. InsyaAllah menjadi. Tu dia excited dia yang buat tu. Dia kata, Mama, akak nak makan muffin ni. Dia kata. Kak Bina guna suhu 120. Okey, 120 atas bawah selama 20 minit. Inilah jadinya. Nak letak coklat chip pun kat atas boleh. Kalau tak pun boleh. Itu hanya option je. Anak yang buat kan. Maklumlah. Ni dia. Dia suka sangat buat-buat. Ikut-ikut bila saya nak buat, dia pun ikut nak buat. Ini jadinya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih sangat-sangat yang selalu follow Kak Bina.